Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semua. Semoga di pagi ini kawan-kawan semua sihat-sihat dan bahagia selalu ya. Dah lama juga saya tak update YouTube channel saya. Jadi kesempatan yang ada hari ini saya nak tunjukkan kepada kawan lah pokok-pokok yang ada di kebun mini saya ni. Okey, di bahagian depan. Jadi di sini oleh kerana dah banyak pokok-pokok apa dipanggil kembang pagi, pokok-pokok pukul 10 ni. Jadi saya tanam di dalam bekas-bekas ni, kemudian saya letakkan di bahagian depan ni. Sini ni bahagian daripada pokok-pokok yang berada di depan pagar depan rumah. Sini lihat pokok kembang, pokok bunga pukul 10. Okey, ini disebabkan tadi malam hujan, tadi pagi hujan, jadi inilah keadaan pokoknya. Okey, nanti kita tanam lebih banyak lagi untuk menceriakan laman ni. Sini letak aja pagar comel ni. Jadi di bahagian luar pagar. Dan ini bila di bahagian di pagar ni juga saya letakkan pokok-pokok ni. Tapi tak banyak ya, tak sehingga penuh pagar. Jadi perlahan-perlahan kita tanam pokok ni. Ini yang dah banyak-banyak ni boleh kita potong dan tanam kembali. Okey. Ini di sini pokok daun salam . Mungkin kawan-kawan kenal pokok daun salam. Ni buat rendang sedap ni, daun. Ini pokok bunga apa ya? Tak ingat dah apa pokoknya ni. Okey, di bahagian dalam pula ni ada pokok orkid ni. Kemudian ini pokok ubi kemili . Ini pokok buntas. Ini ada pokok bunga yang merah ni, kemudian ada yang putih ni, baru je saya tanam. Kemudian ini ada sedikit lah pokok-pokok ni. Ada jiran bagi dulunya tunas kecil je, bila dah subuh ni dah nampak banyak dah pokoknya. Kemudian inilah sebahagian yang ada di depan ni. Ini di bahagian pagar ni pokok bunga kembang. Pokok bunga pukul 10 ya. Pukul 10 je dia akan kembang. Kemudian pukul 2 nanti dia akan kuncup balik. Kalau pagi-pagi cantik lah. Bunga-bunga dia kembang, mekar dengan indah sekali. Okey, di bahagian ni pokok bunga kertas. Ini ada yang di bahagian depan saya potong-potong sebab terlalu tinggi. Jadi tanam kemarin baru ada, lihat ni ada, baru ada dia punya nak tumbuh akar. Biar je lah kat sini, nanti baru kita tanam dalam bekas . Seperti biasa di sini pokok bayam Brazil lah. Saya banyak tanam bayam Brazil disebabkan tak sempat lagi nak menyemai pokok-pokok sayur yang baru. Kita tanam je pokok bayam Brazil ni, biar tak nampak kosong . Kemudian di bahagian sini ginseng Jawa, ada pandan. Kemudian di bahagian bawah ni pokok bunga ni ada pokok bayam kampung. Yang ini
Kenal tak kawan-kawan pokok apa ni? Ni pokok apa ya? Ni namanya pucuk putat. Pokok putat. Pokok putat ni saya bawa dari kampung ya. Ada anak tumbuh banyak dekat depan, kat belakang rumah ibu saya. Jadi saya cuba ambil dia punya anak dia. Okay, alhamdulillah tumbuh. Tapi pokok ni tumbuh membesar. Pokoknya seperti pokok mangga besarnya nanti. Tapi tak apalah. Tanam saja. Nanti kita pangkas-pangkas dia, tak adalah jadi besar. Dan ni lagi pokok ubi kemili. Ubi yang warna hitam dia, kecil-kecil. Ini juga, ini pokok bunga pudin. Ni ambil daripada rumah mak saudara kemarin. Kemudian ini ada pokok cili benggala kalau tak salah. Ni semai pokok salad yang tumbuhnya segini je. Ya je lah dia tumbuh. Okey. Ini biasa, ni bahagian ni adalah pokok-pokok bunga lah ya. Ini pokok bunga yang saya tanam ulang. Ada yang dah kering-kering. Jadi saya tanam kembali ni. Masih lagi kecil-kecil. Ini pokok angel hair. Orang ini tak tahulah apa nama dia. Ini sesuai untuk digantung. Sebab dia punya daunnya akan menjuntai ke bawah. Okey, ini pokok orkid. Kemudian ini biasa sansevieria di bahagian sini. Kemudian di bahagian bawahnya saya tanam pokok-pokok yang seperti ini ya. Ini juga pokok bunga. Dan di bahagian sana juga pokok bunga ya. Bahagian situ. Di bahagian sini pokok sansevieria lagi. Ini pokok money plant. Lihat daunnya dah tua-tua. Tapi ni banyak anaknya. Dan itu ada sebahagian sansevieria ataupun lidah chin, lidah mertua. Ini aglonema. Ni aglonema batik, tak tahulah apa jenis ni. Aglonema red apa? Aglonema merah. Okay, di bahagian sini. Okay, pokoknya. Okay, itu saja dulu. Itu di bahagian luar rumah. Okey, kawan-kawan, ni kebun kecil saya di bahagian belakang pula. Okey, jom kita tengok-tengok apa sahaja tanaman yang tinggal ya. Okey, seperti biasa di sini ada pokok pandan. Okey, dulunya pokok pandan ni gemuk dan banyak, jadi bila dah tua-tua saya potong-potong, tanam kembali. Yang ada tu tinggal itu je. Okey. Kemudian ada pokok ros di bahagian belakang ni. Ada pokok daun basil Thailand ni. Kemudian ada pokok limau. Di sini juga ada pokok bayam Brazil. Okey. Sini saya banyak tanam pokok bayam Brazil. Tak sempat nak menyemai benih-benih pokok sayuran yang baru. Ni seperti biasa. Ada pokok orkid ni. Ni pokok yang tak pernah berbunga ni. Oleh kerana dia masih hidup, jadi kita tanam je dia. Sayang kalau nak dibuang. Ni pokok kencur, tanam balik pokok kencur. Tapi belum lagi subur. Bayam Brazil ni
Lihat daunnya dah tak cantik ni. Dia makan belalang ni. Di belakang ni banyak belalang. Ni pokok cili, pokok daun kunyit, ni pokok apa ya? Pokok daun kaduk. Kemudian ada pokok terung. Kemudian pokok ginseng Jawa. Di bahagian sini adalah semaian pokok daun sup. Ini daun bawang, ni kangkung kampung. Kemudian ada pokok terung, pokok pandan. Ni pokok daun sirih ni. Lihat dia memanjat ke atas. Ni ada pokok ubi. Saya letak pokok ubi di sini. Kemudian di bahagian sini kangkung sedikit, bayam Brazil. Ini pokok bunga telang. Yang dulunya di sini banyak ni tapi dah kering-kering. Jadi saya tanam bekas yang lama ni saya potong-potong, dia tumbuh daun-daun yang baru tapi kurang cantik daunnya, macam kena penyakit je. Tapi tak apa, disebabkan dia hidup, kita biarkan dulu. Di sini seperti biasa ada pokok ginseng Jawa, pokok mengkudu. Kemudian di bahagian sini ni biasalah saya tanam pokok ginseng Jawa dan kangkung ni. Kangkung ni sebenarnya kangkung kampung. Saya balik kampung itu hari, ada pokok kangkung kampung. Kangkung kampung ni senang boleh hidup. Kalau ada tempat yang berair, kita letak dia akan tumbuh menjala. Jadi di sini sebabkan ada bekas-bekas ni, saya tanam je lah pokok-pokok ni biar tak nampak kosong ni. Ni pokok ini pokok terung ni. Dah besar tapi belum berbuah. Ini pokok kacang. Tak pasti kacang apa ni. Belum lagi berbuah. Sama ada kacang bendi, sama ada kacang buncis atau kacang sirih. Tak tahulah, belum keluar buah lagi. Kita tunggu dan lihat saja keluarnya buah apa. Okey, di bahagian sini ada pokok cili. Okey, ini tanaman pokok ubi kemili. Pokok ni nampaknya senang tumbuh sampai besar. Kemudian ada lagi pokok terung. Tu di bahagian situ seperti biasa bayam Brazil. Ni kangkung lagi. Ini pokok ubi. Pokok ubi ni dah tak tahu round keberapa dah saya petik pucuk dia untuk buat ulam je. Kemudian ini pokok daun kari. Tu lihat dah besar. Ini sebenarnya orang yang dulu tanam, orang yang duduk di sini dulu dia tanam, jadi daripada ni jadi kita biarkan sajalah. Jadi ada manfaatnya juga kalau kita nak masak. Tak payah nak beli dah daun kari, dah ada. Biarkan saja supaya dia membesar dengan subur. Okey, inilah di bahagian belakang nampak semak sedikit. Tapi semak dengan sayuran lain. Okey, hanya setakat ini dahulu video saya untuk kali ini. Jangan lupa di like, share, komen serta subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.